Kalau kita nak selamat, kita nak negeri Kedah yang bagus dan sebagainya. Daripada sekarang ni apa satu pun tak jadi, buat tak jadi, yang ni tak jadi, apa yang nak jadi dengan kita tak cukup makan dengan retorik tahun pertama boleh, tahun kedua boleh, masuk tahun 3 mula, tahun keempat, tahun kelima kita takkan kita nak boleh sebut lagi benda yang tak berlaku. Kita tak boleh nak sebut lagi, kan? Jadi mana kata kita nak satu leader yang ada kualiti, macam saya kata tadi lah. Leader yang ada kualiti, yang ada kemampuan untuk lead Kedah. Dan semua ingredient untuk Kedah maju. Banyak kali saya kata, tak ada sebab kita tak boleh maju. Kita tak boleh sama kita Kelantan. Kelantan infrastruktur jauh daripada pelabuhan, jauh daripada pusat apa semua. Kita duduk di sebelah Pulau Pinang ya. Kita boleh bina pelabuhan, kita boleh bina lapangan terbang dan sebagainya. Kita duduk di koridor pembangunan dah, tempat lalu lalang Selat Melaka dan sebagainya, tempat lalu di sini. Di pasal apa kita tak boleh maju? Itu isu dia. Kita tidak boleh kata kita ni, kerana kawasan padi hanya sebahagian kecil. Takkan semua padi negeri Kedah ni. Banyak lagi tanah tu kan. Banyak lagi tanah yang kita nak boleh. Kita tak boleh jadikan, kerana kita kawasan padi, kita tak boleh nak bangun. Tak boleh. Apa yang kita buat dengan industri padi? Lain pada tanam, apa yang kita boleh buat untuk jadikan tu. Jadi we need a good kesimpulan yang saya nak kata di sini, Doktor. Hasil daripada masalah rasuah, salah guna kuasa, akhirnya kita nak a very quality leader. Pemimpin yang mampu untuk memimpin. Yang saya setuju, saya sokong. Itu di antara sumbangan yang kami Fokus Bicara Kedah ni. Nak bagi sumbangan kepada rakyat supaya rakyat mula memikir we need a very good and quality leader untuk memerintah kita. Itu Doktor sebagai penutup daripada hasil yang kita harap membuka minda rakyat. Kita tu, walaupun kita sembang dah sedap dalam, kita pun dah sejam tu. Walaupun kita berdua mana. Jadi itu untuk penonton Bicara Kedah, saya rasa tu mungkin sampai setakat ni dulu untuk episod 10 ni. Nanti lewat sangat malam pun letih juga kan kalau nak terus dengar kita. Jadi untuk penonton Bicara Kedah, saya harap kupasan kita pada malam ni satu kupasan yang walaupun umum selalu kita dengar, tapi saya rasa elok je kita berulang-ulang tu. Kita kadang-kadang lupa kan. Jadi kita nak beritahu mesej dia pada penonton-penonton Bicara Kedah. Kita Bicara Kedah nak ambil inisiatif, kita nak bagi orang kata pendedahan, cara berfikir yang betul untuk kita pastikan negeri Kedah ni akan sebaris dengan Pulau Pinang. Bukan saja kita sebut kita nak ambil Pulau Pinang tu, itu satu hal lah. Tapi kenapa tidak kita sendiri yang memimpin negeri kita yang berkebolehan yang setara, setanding dengan negeri-negeri lain. Itu yang kita nak cari.